Pancung dia. Pancung kepala bapak lah, pancung. Let's go. Bodoh punya streamer. Yo kau. Koyak kau. Apa nama kau? Sebutlah, petik lah nama ni. Mari lah. Aku bagi salam jawab aku bagi salam tak jawab. Boyo dengan kau punya. Mak mana bila kau bagi salam? Waalaikumsalam. Ha, jawab dah. Tadi awal stream lah. Mana aku dengar aku tengah bercakap. Waalaikumsalam. Ha. Kenapa lagi? Itu lah. Betul lah. Betul. Yelah, nak suruh orang jawab salam pun tak payahlah sampai nak mencarut. Kenapa tak jawab? Tak jawab, bagi salam balik lah. Kau bagi waktu awal je kan kau cakap. Maknanya kalau aku maki kau jawab lah. Meanwhile, Just follow my commands. Alright, insyaAllah kita pergi. Hello bro, hello. What's up? What's up? Hey, go. Go, I got your back. Come, inside clear. Come. Atas kali tu, Nano tu. Tu Nano? Atas kali tu, Nano tu. Sisu ke Robby? Kau bawa sekali nama Thailand tu Aku bawa sekali ya. Tak macam kau power. Ni masuk dia team D2. Come on guys, D2 fokus D2. Fokus D2, let's go. Canlandırma cihazı konuşlandı. Pun ni aku dengar orang kita. Apa nama kau ni? Tu RT tu. Buka type. Tu nama aku atas sekali. Nama aku atas sekali, banyak kill. Yang objektif pandai main. Bütün füzeler ateşlendi. Yang tak mencarut. Kalau je, tadi kau main marah. Tak tahu lagi. Duduk dalam. Salah lah. Duduk. Let's go. Tahan dalam. Letak ikon dalam. Requesting beacon here. Over. Belakang. Masuk, menang. Nampak ke? Menang. Alhamdulillah. All from Allah. Kita bukan apa-apa, semua dari Allah, semua dari Tuhan. Alright. Kita abaikan mulut-mulut YP yang cakap kalah, abaikan orang yang bagi salam tak jawab salam, dia maki-maki. Kita abaikan orang macam tu, fokus on live, fokus on winning. Alhamdulillah kita win. Cara gang, mindset yang clear.